Pernah tak korang tengok cermin lagi-lagi waktu maghrib, tapi pantulan dekat dalam tu bukannya diri korang? Ini dia Sukma, filem seram terbaru daripada Indonesia. Jujur Kak Min cakap, jumpscare dekat dalam filem ni tak keterlaluan ya. Dan ini bukan filem seram seperti yang lain-lain. Filem ini mengisahkan tentang seorang ibu tunggal yang baru sahaja berkahwin dan berpindah ke rumah baru bersama anak dan suaminya. Cuma rumah yang mereka pindah ni adalah satu rumah tua yang menyimpan sejarah silam yang agak gelap. Dan sewaktu mereka berpindah ke rumah tersebut, mereka menjumpai satu cermin lama yang terletak di bawah rumah dan diselubungi selimut. Selalu kita dengar kisah seram cermin kan? Sebagai contoh macam kisah Bloody Mary. Tapi itu dekat luar negara lah. Tetapi apa yang membuat filem Sukma ni berbeza dengan filem-filem horor Indonesia yang lain? Selain daripada sentimen sentuhan emosi yang agak dalam, ada juga plot twist yang Kak Min rasa macam, oh patutlah. Kak Min just nak ingatkan yang filem ni ada peminat genre yang tersendiri. Dan untuk orang-orang yang suka filem seram dan gore macam Kak Min boleh cakap yang Kak Min faham jalan cerita dia. Jujur Kak Min cakap filem ni berbaloi lah untuk tengok. Filem Sukma ni akan officially keluar pada 30 Oktober ni. Jangan lupa tengok. Korang boleh book siap-siap lah.